Bayangkan, rumah tempat anda membesar lebih 60 tahun akhirnya dirobohkan bukan kerana orang luar tetapi kerana konflik keluarga sendiri. Kisah ini berlaku kepada Kak Timah. Datuknya seorang usahawan berjaya sebelum merdeka, mengumpul beberapa tanah untuk diwariskan kepada anak-anaknya. Segala urusan harta diamanahkan kepada anak lelaki tunggal Pak Long. Namun, amanah itu tidak dilaksanakan seperti yang dipesan. Sebahagian tanah masih kekal atas nama Datuk tanpa dokumen yang jelas. Apabila Pak Long pula meninggal dunia, tanah tersebut menjadi harta pusaka. Walaupun keluarga pernah bersetuju secara lisan bahawa rumah Ibu Kak Timah akan kekal milik mereka, segalanya berubah selepas ibunya meninggal. Saudara sendiri menuntut tanah tersebut termasuk tapak rumah yang telah didiami lebih 60 tahun. Untuk mempertahankan rumah itu, Kak Timah menggadaikan barang kemas. Adik-beradik lain mengeluarkan simpanan sendiri. Selama 8 tahun, mereka turun naik mahkamah. Namun akhirnya mereka kalah. Bukan kerana mereka salah, tetapi kerana tiada bukti hitam putih yang kukuh. Rumah kenangan arwah ibu dirobohkan. Bukan nilai wang yang paling menyakitkan, tetapi rasa dikhianati dan kehilangan warisan keluarga. Pesanan mulut tidak cukup. Persetujuan lisan tidak melindungi keluarga. Tanpa perancangan pewarisan yang betul, harta boleh menjadi punca perpecahan. Ambil tahu tentang ilmu pewarisan harta. Pastikan semuanya dibuat secara bertulis. Kerana kadang-kadang yang hilang bukan sekadar tanah, tetapi sejarah sebuah keluarga. Gunakan aplikasi pewarisan.my untuk membantu anda merancang wasiat dan pewarisan dengan lebih tersusun.